Hai semua, Assalamualaikum. Saya Kak Adila dan hari ini kita akan mulakan satu pengembaraan yang sangat-sangat best. Kita akan belajar sama-sama macam mana nak jadi sihat, kuat dan hebat supaya kita semua boleh capai apa saja yang kita impikan. Jadi, soalan Kak Adila, adik-adik semua dah sedia ke nak jadi hebat? Mesti dah sedia kan? Kalau macam tu, jom kita mulakan sekarang. Okey, langkah pertama untuk jadi hebat, kita kena kenal dulu apa benda yang kita patut jauhkan. Jadi, jom kita siasat sama-sama apa sebenarnya dadah ni. Baik adik-adik, senang cerita, dadah ni adalah bahan yang sangat-sangat bahaya. Dia macam penceroboh yang masuk dalam badan kita dan kacau semua benda. Otak kita jadi tak boleh fikir, badan kita jadi lemah dan yang paling teruk, ia buat kita asyik nak lagi dan lagi. Dadah ni memang musuh utama kita semua. Sekarang jom kita jadi detektif cilik. Kita akan tengok peta jenis-jenis dadah. Bila kita dah kenal rupa musuh kita, barulah senang kita nak elak dan lari jauh-jauh kan? Okey, yang pertama kita ada dadah semula jadi. Contoh paling biasa ialah ganja. Benda ni bila diambil, ia akan buat seseorang tu rasa khayal, macam terapung-apung, fikiran melayang, cikgu ajar kat depan pun tak masuk. Macam mana nak jadi pandai kalau macam tu, betul tak? Seterusnya, dadah sintetik. Yang ini lagi bahaya sebab ia dibuat di dalam makmal. Contohnya, syabu. Kesan dia sangat menakutkan, tahu tak? Orang yang ambil boleh bertindak pelik-pelik dan hilang kawalan diri. Paling penting, ia rosakkan otak kita yang sangat berharga tu. Dan yang ketiga, ini penting. Ubat yang kita dapat dari hospital atau klinik. Ubat ni baik kalau kita ikut cakap doktor. Tapi, kalau kita pandai-pandai makan tanpa kebenaran doktor, ubat yang baik ni boleh bertukar jadi racun. Ia boleh rosakkan badan dan buat kita ketagih juga. Jadi ingat ya, dengar cakap doktor. Okey, kita dah kenal jenis-jenis dia. Sekarang kita masuk bahagian yang paling penting. Kenapa kita kena takut dan jauhkan diri dari dadah? Apa bahaya dia pada kita dan masa depan kita? Dengar baik-baik ya. Ini 5 kesan paling dahsyat. Pertama, ia rosakkan otak kita. Kedua, ia rosakkan kesihatan badan kita. Ketiga, ia buat kita ketagih sampai tak boleh berhenti. Keempat, ia buat keluarga kita menangis dan sedih. Dan yang kelima, kita boleh terlibat dengan jenayah. Banyaknya benda buruk. Cuba bayangkan, otak kita ni macam lampu suluh yang paling cerah yang bantu kita belajar dan berfikir. Dadah ni pula, dia akan malapkan dan rosakkan lampu suluh tu. Bila lampu dah rosak, macam mana kita nak baca buku? Macam mana kita nak jadi pandai dan capai cita-cita? Susah kan? Dan yang ini paling sedih sekali. Dadah bukan saja sakitkan diri kita, tapi ia hancurkan hati mak ayah kita, orang yang paling sayang kita. Ia boleh buat kita selalu bergaduh dalam rumah dan buat mereka hilang percaya pada kita. Kita semua sayang keluarga kita kan? Jadi janganlah buat mereka sedih. Tapi, jangan takut. Walaupun dadah ni nampak menakutkan, sebenarnya setiap seorang daripada adik-adik ada satu kuasa hebat yang boleh kalahkan dadah. Nak tahu tak apa kuasa tu? Inilah dia kuasa terhebat kita. Satu perkataan yang nampak biasa tapi sangat-sangat berkuasa. Tidak. Kalau ada sesiapa, kawan ke, orang tak kenal ke, ajak buat benda yang salah, guna kuasa ni dengan kuat dan berani. Jom kita lawankan sama-sama. Siap? 1, 2, 3. Tidak. Jadi, ingat 3 pesanan penting ni ya. Pertama, sentiasa berani cakap tidak. Kedua, kalau ada kawan yang ajak buat benda tak baik, itu bukan kawan sejati. Jauhkan diri. Dan ketiga, pilihlah untuk jadi sihat. Sebab masa depan adik-adik semua sangat cerah menanti. Wah, penggembaraan kita dah hampir ke penghujungnya. Sekarang, di depan kita ada 2 jalan. Satu jalan gelap, satu lagi jalan yang terang. Pilihan ada di tangan kita. Tengok ni, sebelah sini jalan dadah. Penuh dengan bahaya, ketagihan dan masa depan yang gelap. Tapi, tengok sebelah sana pula. Jalan hidup sihat. Penuh dengan gembira, kejayaan dan disayangi semua orang. Jalan mana yang kita nak pilih? Tentu sekali jalan yang cerah tu kan? Ingatlah pesanan Kak Adila ni. Masa depan adik-adik semua terletak dalam tangan adik-adik sendiri. Jadi, buatlah pilihan yang bijak. Pilihlah untuk gembira, untuk berjaya dan untuk sentiasa disayangi. Jom kita berjanji pada diri sendiri untuk jadi generasi yang hebat dan bebas dadah. Jumpa lagi!